So kita boleh facilitate dia duduk dengan dia hari-hari macam ni dalam lingkungan kita. Jangan takut badan melengkung ni, sebab memang ni dia punya peringkat perkembangan dia lah, yang memang dia akan melengkung sikit sebab dia baru nak belajar ke depan. Nanti bila dia dah belakang dia makin kuat, dia akan makin lama makin belakang. Okay. Tapi biasalah dia punya ketahanan tu taklah lama, jadi kita dah buat sekejap, kita boleh nanti kita angkat dia main pula. So toys kalau boleh biar banyak-banyak sikit lah. Budak macam ni dia suka toy banyak-banyak, bunyi-bunyi. The strong boy dia boleh sit down. Sebab kita banyak tummy time. Yes. Sebenarnya dia belajar masa dalam ni Arab tu lah, dia banyak suka tegak-tegakkan badan dia, so dia kuatkan tangan dia untuk berada kat dalam posisi. So kita banyakkan mainkan macam ni. Ni untuk facilitate dia duduk. Even kalau budak tu special needs sekalipun, sama je. Sebab sama je, dia orang budak je. Jadi kita train dia cara yang sama. Dia dah boleh macam gini, kita boleh bawa dia turun untuk pergi macam ni. Okay, ada yang kita, kalau kita nak dia ke atas sikit, kita boleh support lah. Tapi of course kita nak ajar dia gunakan kekuatan diri dia sendiri untuk duduk sendiri. Jadi dia boleh letak tangan dia dekat bawah macam ni. So dia akan bermula dengan tangan dekat luar kaki. Lepas tu ni dia dah advance gitu.